Ini majlis paling wow pernah saya datang. Ini kenduri paling gila yang aku pernah datang. So assalamualaikum semua, welcome back to channel YouTube Hatta. So untuk kali ni saya nak kongsikan dengan korang yang saya akan ke Indonesia sekali lagi. Dan untuk trip kali ni disponsor khas oleh satu individu yang rahsia. Hotel dia sponsor, tiket flight dia sponsor, lagi apa lagi dia sponsor, makan minum lagi dia sponsor. Siapakah individu tersebut nanti kita saksikan. Ui, ada Mak Iwe datang. Ui, handsome boh. So untuk trip kali ni cuba kau bagi komen sikit Okay, komen apa? Untuk trip kali ni bagilah komen sikit. Kau jangan blur sangat Kau dah lah menyaksikan kejadian yang aku dah tertinggal flight untuk video vlog yang lepas. So untuk kali ni kau bagilah komen trip kali ni. Atta datang awal ke apa, cuba kau komen sikit benda yang manis-manis sikit untuk orang dengar. Okay, trip kali ni Hatta hadir dengan tepat masa. So borak apa? So tak apalah, stay tune. Korang tengok journey trip ni macam mana. So insyaAllah ada banyak benda-benda yang menarik kita akan kongsi dekat korang. Sebab saya tak tahu dekat Makassar ni dia ada apa. First time in my life saya pergi ke Makassar. Hopefully berjalan lancar. Dan macam biasalah, kalau saya cakap berjalan lancar, mesti kena jalan lancar punya guys. Korang doa-doakan, okay? Okay, settle checking luggage. Dan sekarang ni fasa untuk menunggu. Sebab sekarang baru pukul 1:30. And of course untuk kali ni preparation saya better. Sebab apa? Sebab bawa big boss tu. Bising ni kalau saya tak uruskan betul-betul. Last time boleh lagi tertinggal flight, tak ada orang bebel. Tapi kali ni kalau tertinggal flight tu confirm kena bebel. Journey ataupun perjalanan daripada Malaysia ke sana dalam lebih kurang 4 jam. Destinasi kita bukan Jakarta, bukan ni. Destinasi kita Makassar. Makassar ke Makassar? Makassar. Tapi yang paling bestnya, dalam majlis perkahwinan dekat kawan kita dekat Indonesia, kebiasaannya kita tengok dekat Malaysia je kan. So dekat Indonesia ni kita tengok macam mana dia punya majlis perkahwinan setiap negara ataupun setiap repek pula. Tak apalah, mungkin kena makan dulu kot. Okay guys, saya sudah sampai ke airport Makassar. So let's go lah, kita settlekan kita punya luggage dan balik ke hotel yang telah disponsor oleh individu tersebut. Saya belanja korang. So apa yang menarik kat Makassar, saya pun tak tahu. First time guys, first time. Dah boleh turun kan pak? Sudah sampai hotelnya. Not bad tu. Nah, hotel ni berapa bintang Sumpah, hotel 5 bintang. Hotel 5 bintang. Banyak duit. Kita ambil barang dulu. Let's go. Harus dilewati sini lah. Oh tidak pak. Okay, ingat kena lalu sini. Sebab dia buat benda ni. Air, santan, halia, gula merah. Halia gula merah. Kalau takut masuk angin. Rasa macam bubur kacang, tapi rasa halia. Tapi kosong Rasa bubur kacang dan juga halia. Alright, kita dah sampai. Inilah bilik yang disponsor oleh individu tersebut. So, kejap cuma aku nak buka lampu. Okay, ni just nice. Sebab apa? Of course lah, aku dengan wife aku je. Betul tak? Apa nak bilik besar-besar. Tapi tu lah, dah start tu rindu anak aku guys. Macam mana guys? Benda paling penting ni je sebenarnya. Sebab kita kalau travel memang tak bawa sabun-sabun ni. Okay guys, Alhamdulillah selepas 4 jam sampai juga kita ke destinasi kita. Tapi saya nak kongsikan dengan korang adalah macam mana esok punya adat istiadat Indonesia yang mungkin kali pertama kot yang saya pergi, untuk kita tengok macam mana. Adakah sama dengan Malaysia kan? Ataupun ada perbezaan? Sebab kalau kat Malaysia kita dah biasa lah pergi kenduri kahwin ni kan. Dekat Indonesia ni nak kena tengok macam mana. Okay, so saya tak ada komen lagi. Mungkin tak pernah explore benda-benda yang baru. So nak tak nak, esok saya tunjuk suasana kenduri kahwin dekat Indonesia. So korang nak tahu tak kenduri siapa yang kita akan pergi? Esok time saya bersiap, saya tunjuk dekat korang. Okay.
baru dah siap. So nampak kemas kan? Better daripada tadi. Kalau kita pakai macam tu, rasa kena halau nanti. So apa pun, last compact kita pakai jam, kita pakai kasut. Okay, stay tune. Kita jumpa Hafiz, kita tengok macam mana penampilan dia. Kita jumpa Aware dan juga kita jumpa Boyong. Macam mana penampilan dia. Sebab untuk malam ni katanya black and white kan? Black saja. Black saja. So ada sikit white tapi mungkin maafkan lah. Janji formal. Last compact. Ayo kita. Jom. Datang jeng dengan lenggoknya. Sudah sampai kita. Okay, inilah masanya untuk kita reveal kenduri siapa kita pergi. Apa yang telah terjadi selama beberapa hari ni. Siapa sponsor kita, Fiz? Okay, so terima kasih. Shout out to Ahmad Rizan. So ini kenduri dia, pernikahan dia tak. Jadi kita pun dah nak terus masuk ke kau nak bagi sepatah dua dekat? Kita masuk je lah apa-apa pun. So inilah suasananya. Kalau ada rezeki kita akan jumpa dia. Kalau tak ada rezeki kita tetap akan jumpa dia juga. Okay. Ni first time kan? First time kan kita pergi kenduri dekat Indonesia ni? Second time. Oh, ada lagi eh? Hari. Oh, hari. Yelah, dekat Palembang guys. Tapi sekarang ni kita dekat Makassar. Kita tengok apa suasana dekat sini, okey. Not bad guys. Registration. Ya. Oi. Ini ya. Atas syarat Malaysia tu. Atas syarat Malaysia tu kan. Tak boleh belah betul lah. Dia buat cabutan betul lah. Lain macam tu. Ada cabutan betul lah. Kartu door prize berlaku untuk 2 orang. Wah ni budak-budak syarat semua tak ada luck lah. Ni aku tak boleh pegang. Bagi nak pegang. Aku tak ada luck ni. Saya belanja korang awet Indonesia. Nampak bila bini aku tak ada, nampak aku macam single habis. Jalan. Masuk dia lain macam. Masih yang punya vibe. Mendapat yang sudah hadir di Parohan yang penuh dengan kebahagiaan. Apa macam gitu sajian makan dia. Lain macam nak kan. So first baby lobster Boston, lepas tu sup asparagus jagung kepiting. Seterusnya ayam goreng gandum, nasi goreng ala Thailand, ebi furai, udang mayonis, sapi lada hitam. Dessert dia apa? Puding kelapa ala Thailand, puding coklat Thailand coconut. Ni first, sebab kita tak terlambat guys. Okay. Moika, macam ni Moika? PUBG lagi PUBG balik PUBG lagi Gaya je Moika. Tengok play aku tengah perform Chicken hari ni. Mantap Ini majlis paling wow pernah saya datang pada tahun 2026 ni guys. Kau Ahmad Rizal ni lain macam dia. Kalau tengok 3 tahun lepas biasa-biasa je dia. Benar sekali. Dan kalau kita berbicara mengenai Ini apa benda ni nak? yang saling mencintai ini, Chinese soup. berdua masih melaksanakan tugas. Sentuhan wanita tuh memang kelihatan. Sambil makan. Cutting cake ceremony by Ayah and Rizal. 3, 2, 1. Yes, kembali kita berikan tepuk tangan yang paling meriah.
Okay, sekarang kita dah masuk sesi untuk door gift. Boleh ke tak boleh kita menang Samsung Galaxy Tab. Dapat tak dapat? Dapat tak dapat? Dengan kedua pelai. Apa sebab lah tak dapat? Jarang dapat. Confirm dapatnya. Kita tunggu, okay? 0933. Aduh, tak dapat. Tak apalah, kita beli baru. Kita beli sendiri ya guys. Tak ada rezeki. Adik manis ni dapat. Congratulations Rizal. Ambil gambar dulu boleh? Boleh, nanti kita naik lagi di atas. Boleh. Riderku. So, saya nak ucapkan terima kasih kepada Rizal. Satu pengalaman yang baik untuk saya. Boyo, sepatah dua Boyo tentang majlis ni. Wedding of the year in Indonesia. Sepatah dua untuk majlis ni. Sangat best. Santai dan wow. Mantap. Time kita orang kahwin tu, time tu Covid. Majlis pun tak ada. Jimat. Okey, settle sudah majlis perkahwinan dengan Rizal ni. Kami ucapkan semoga berkekalan Rizal dan juga Ayah. Dan next destination kita, tak mungkin kita akan balik Malaysia. Ada something yang saya akan kongsikan dengan korang. The next journey kita. Bagi hint sikit ke Bin? Okay, hint dia adalah Atta tak ada sewaktu perbincangan villa yang berharga RM38,000. Macam RM38,000. Villa apa tu? Bila apa Boleh bagi tahu dekat Atta apa? Tak boleh bagi tahu Uish. Aku tak tahu ni. Diorang kena kau pun tak tahu. So nantikan next episode kita. Kita tak akan balik ke Malaysia dulu. Ke mana kita nak pergi? Korang nantikan. Ada lagi satu. Jangan lupa like, komen dan juga subscribe supaya Hatta lebih rajin lagi untuk melakukan vlogging untuk korang. Ciao bete.